Okay, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Sani Ismail. Saya sebagai salah seorang Vessel Productivity Operations Manager VPOM daripada Container Operation Group A. Menghadiri 2 hari course training Fatigue Fitness Waste Management bersama dengan Alpha dan juga bersama dengan trainer kami iaitu Miss Professor Luis. Dari program ni, sebelum saya join program ni, pemahaman saya tentang microsleep sebenarnya sangat berbeza. Sebab pemahaman saya sebenarnya bila sebut tentang microsleep ni, kita separuh tidur macam tu lah. Jadi bila datang attend course ni bersama Profesor Luis, banyak benda yang belajar tentang microsleep. Sampai kan boleh rata-rata bila tengok balik, sebenarnya boleh katakan hari-hari kita mengalami masalah tentang microsleep ni. Lepas tu dia juga tak semestinya microsleep disebabkan kita separuh tidur ke apa, tak. Tapi kadang-kadang kita mata celik cerah pun, kadang-kadang kita rasa kita segar pun sebenarnya kita microsleep. Kerana fokus kita dah lari, dalam kepala kita pun kita dah mula fikir benda lain, sedangkan kita dah secara fizikal ni tengah buat benda lain. Itu pun dah fikir sebagai microsleep. Dan dia punya kesan pun sangat tinggi, sangat besar terhadap kesihatan diri, keselamatan diri. Dan juga dalam program ni kita belajar tentang kelebihan tentang tidur yang berkualiti dan juga tidur yang kena kuantiti yang diperlukan untuk tubuh badan kita. Di mana sebelum ni kita ingatkan tidur ni hanya sekali untuk kita rehatkan badan, tapi sebenarnya tidur ni merangkumi banyak benda. Sampai kan boleh menyebabkan badan kita terkesan, kesihatan kita terkesan, emosi kita terkesan, fizikal kita terkesan, mental kita sendiri pun terkesan. Jadi dalam course ni sangat bagi saya sangat bagus dan sangat interesting, sangat menarik, dan memang saya sangat recommend program ni untuk dipancarkan, dikongsikan dan juga dihadiri oleh sahabat-sahabat yang lain dari kawan-kawan dari Westport sendiri. Memandangkan keadaan sekarang ni pun memang Westport ni persekitaran pekerjaan ni sangat mencabar. Jadi perlu persediaan yang sangat rapi lah. Jadi dengan hadiri program ni memang sangat bagus. Kita dapat menyediakan diri dengan semudah tidur sahaja sebenarnya. Itu sahaja. Terima kasih. These 2 days course, I think Dr. Luis very informative and also very good trainer, because a lot of information I gained for these 2 days. And then this information important to us, especially to the workers. And for me also, I'm driving quite far from back and forth, so it is very good information for me also. This training should be continued, especially to the what we call that, the crucial or the important job, especially for ports. For example, TT drivers, RTG or key crane operators, because even if let's say it will jeopardize their work if they don't know what's the state before their job. Okay, nama saya Muhammad Herbi Absalam. Saya bertugas sebagai TD trainer di Westport lah, dan lebih khususnya di Grup A. Okay, so berkaitan dengan program ni, pada mulanya bila nama saya kesedara untuk memilih program ni, saya fikir ia ini satu program yang mungkin tak atau orang bermanfaat kepada saya. Tapi setelah hampir 2 hari mengikuti program ni, saya rasa program ini memang sangat bagus dan wajib diadakan kepada semua staf di Westport, khususnya mungkin pertama lebih kepada bahagian operasi. Sebab mungkin yang ramai yang tak sedar, sebenarnya mereka semua ada microsleep ataupun masalah seperti terhayal ketika memandu yang mungkin boleh membahayakan pemanduan dan boleh menimbulkan kemalangan. So saya mencadangkan kepada pihak pengusaha tertinggi Westport khususnya supaya program ini diadakan dengan lebih kerap, supaya sekurang-kurangnya kita mungkin boleh mengurangkan kadar kemalangan yang
kita tengok walaupun ada penurunan dari segi daripada mungkin 3 tahun atau 4 tahun kebelakangan ni, tapi jumlah tu still masih ada, dan ada juga yang menyebabkan kemalangan yang agak menyebabkan kecederaan dan yang terbelah. Assalamualaikum, saya Putra Ramadan Nurdin. Dan itu hari ni saya nak berceritalah tentang bahayanya microchip. Saya adalah salah seorang masa microchip, iaitu pada hari raya ke-6 27 hari bulan. Itu saya tak tidur langsung dalam 24 jam, tapi saya pergi beredar di Pulau Indah ke Sabah Benam, dan saya terus berteruskan perjalanan ke Raub dalam masa seharian tanpa tidur. Jadi pada awalnya saya dah rasa ngantuk, tapi saya rasa boleh bertahan lagi. Tapi bila kali terakhir tu saya rasa tutup mata, saya sedar dan saya dah sebelah divider, saya dah terserumput. Jadi motor dah hilang kawanan, saya terus jatuh. Dan terdapat beberapa luka lah, tapi alhamdulillah lah, tak serius lah. Jadi itu sebagai pengajaran saya lah. So bila nak jalan jauh, naik motor, kenderaan, tak kisah motor, kereta, perlu rehat dan tidur yang secukupnya. Dan hari ni saya menghadapi selama ni pun saya anggap tidur ni cukup tidur 2-3 jam. Silap, tidur sebenarnya memang kena 6 jam paling minimum. Ada sebenarnya paling bagus 8 jam tidur. Jadinya jika nak berjalan jauh lagi di musim raya ni, raya-raya ni luka, kita boleh elakkan lah. So kira kita nak berjalan jauh tu, kalau boleh tidur dan rehat secukupnya. Kalau rasa ngantuk, berhenti berjalan dan tidur dulu. Sekian. Okay, hai, Assalamualaikum, saya Putra Ramadan, staff dari Westport dan bekerja sebagai DTO driver dan kontainer lah. Di sini saya selepas menghadiri kursus sleep and fatigue, kepentingan iaitu kepentingan untuk tidur. Lepas saya hadiri kursus ni, saya sedar betapa pentingnya kita rehat dan tidur secukupnya, minimum 6 jam, tu paling minimum lah. Sebab kita bawa kenderaan berat, jadi memang perlukan fokus yang tinggi dan rehat yang secukupnya. Dan kita kena bagi kesedaran dekat orang luar sana, pentingnya tidur yang cukup ni. Sebab orang kadang tidur 2-3 jam pun ada cukup. Salah sebenarnya, memang minimum 6 jam, yang bagus 8 jam sebenarnya. Jadi biar kita lebih selamat memandu dan bekerja dengan bagus lah untuk syarikat. Dan khusus ni seharusnya diperluaskan lagi kepada semua sektor. Selain bawa kenderaan ni, kadang ada setengah kereta yang walaupun tak bawa kenderaan tapi perlukan fokus dan rehat yang secukupnya. Patutnya ramai lagi lah syarikat yang patut tahu dan patut ambil kursus ni untuk bagi kesedaran tentang cukupnya rehat yang secukupnya dan tidur.